Sempena Oktober ini, Cikgu Suria akan berkongsi pelbagai soalan berbeza. Bermula Oktober ini, Cikgu Suria akan berkongsi kaedah pembelajaran berkaitan pemikiran matematik. Ramai ibu bapa bertanya tentang kaedah pembelajaran pemikiran matematik ini, apa itu dan apakah prinsip logik. Jadi hari ini Cikgu Suria akan melalui soalan-soalan ini beransur-ansur menerangkan pembelajaran logik asas pemikiran matematik. Mari kita lihat soalan ini. Soalan ayam dan arnab dalam sangkar yang klasik. Ada 30 sotong gurita dan kura-kura dengan jumlah 128 kaki. Berapakah bilangan sotong gurita dan kura-kura? Langkah pertama menganalisis soalan. Ini proses mesti dilalui apabila menyelesaikan masalah, iaitu menganalisis soalan. Jika soalan dianalisis dengan baik, 50% masalah sudah selesai. Jika tidak dapat menganalisis soalan, kita tidak tahu di mana hendak bermula dan tidak akan dapat menyelesaikannya. Baik, jadi mari kita lihat. Untuk soalan ini, kita boleh gunakan kaedah pasang kaki. Pelajar tahun 3 atau 4 biasanya boleh menyelesaikannya hanya dengan melukis gambar. Melukis gambar sangat intuitif. Kanak-kanak akan tahu cara melakukannya. Mula-mula, mari kita lukis. Tiga 30 ekor haiwan. Sotong gurita dan kura-kura berjumlah 30 ekor. Jadi, kita boleh lukiskan 30 ekor haiwan ini. 3 ekor di hadapan dan 3 ekor di belakang. Saya wakilkan ini sebagai 30 ekor haiwan. Pertama sekali, soalan memberitahu sotong gurita dan kura-kura sejumlah 128 kaki. Betul. 128 kaki. Baik, jika ada 128 kaki, kita akan pasangkan kaki pada setiap haiwan. Pertama, kita perlu faham berapa kaki kura-kura ada. Berapa kaki kura-kura ada? Seekor kura-kura ada 4 kaki. Kemudian, sotong gurita. Setiap sotong gurita mempunyai 8 kaki. Baik, jadi kura-kura atau sotong gurita lebih banyak. Sotong gurita lebih banyak. Kura-kura kurang. Yang mempunyai kaki yang lebih sedikit. Baik, kura-kura ada 4 kaki. Jadi, untuk 30 ekor haiwan di sini, kita akan pasangkan. Setiap ekor kita pasangkan 4 kaki. 4 kaki dipasang. Jadi, apabila dilukis, ia sangat intuitif dan jelas. Dari sini, kita boleh tahu 30 ekor haiwan ini, setiap satu telah dipasangkan 4 kaki terlebih dahulu. Berapa banyak kaki yang telah digunakan? 120 kaki telah digunakan. 128 kaki. Berapa kaki belum guna? Bagi 128 tolak 120, ada 8 kaki belum digunakan. Kemudian, mari kita lihat setiap haiwan selepas dipasangkan 4 kaki menjadi kura-kura. Betul tak? Semuanya menjadi kura-kura. Kerana kura-kura ada 4 kaki, kita tidak menemui sotong gurita. Jadi, apa maksudnya? Ini bermakna 8 kaki ini dipasangkan, menjadikannya sotong gurita. Jadi, kita pasangkan 8 kaki ini. Setiap haiwan yang menerima 4 kaki tambahan akan menjadi sotong gurita. Jadi, 8 kaki ini hanya boleh dipasangkan pada 2 haiwan. Dengan kata lain, 8 kaki ini dibahagi dengan 8 tolak 4. Sotong gurita 8 kaki, 4 dipasang. Jadi, secara keseluruhan, ada 2 ekor sotong gurita
2 sotong gurita sudah ditemui. Gambar jelas ada 2 sotong gurita. Jadi, berapa kura-kura? Kura-kura susah untuk dicari. Kura-kura jumlah 30 haiwan tolak 2 sotong gurita, 28 kura-kura menemuinya. Jika faham, sila tekan like dan follow Cikgu Surya serta share.